Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton channel aku. Aku mengucapkan selamat datang. Okey, kalau siapa yang baru tengok channel aku ni, korang boleh subscribe. Dan kalau korang suka video-video aku ni, korang boleh tekan butang like, tanda sokongan terhadap aku, insyaAllah. Okey geng, apa pula ini? Hari ni pula biasa santai-santai. Kita main luar pula Hari ni aku kat Rawang. Kampung aku di Rawang. Setelah sekian lama tak balik. Setelah sekian lama tak balik juga kadang setahun tu boleh katakan 2 kali balik lah. Setahun 2 kali balik sebab nak balik Rawang pun, walaupun Perak, Tapah dengan Rawang bukannya jauh mana pun, sejam setengah ke tapi tu nak balik tu duit. Segala nak balik kampung ni sebenarnya pun perlukan duit. Sebab tu aku sekarang jarang balik, bukan tak nak balik tapi tu juga segala modal kan. Okey, apa ini aktiviti? Ini aktiviti ada biawak pula. Tengok biawak. Nampak biawak. Nampak besar biawak melintas. Apa aktiviti ni? Ini tak ada aktiviti apa sangat pun. Ini aku nak pergi ke pusat jualan kereta custom. Ini ada pusat custom hari Sabtu. 15 hari bulan hari Sabtu. Ada inspection kereta aku ni, Saga ni di Rawang. Aku sebenarnya ada masalah sikit ni. Masalah tentang kewangan lah, masalah pasal belajar lah. Aku memang stres juga. Bila zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim take over Menteri Kewangan, jahanam baik. Terus nak cakap memang jahanam. Selesa. Bukan nak cakap pasal soal politik, tapi agak terselesa sikit lah kalau dia jadi Menteri Kewangan ni. Semua benda ni aku kutip. Semua benda berbeza dengan pemerintahan zaman dahulu. Zaman Sabah lah. Zaman Muhyiddin, Ismail Sabri, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jauh beza sekali boy. Tapi bila zaman Anwar take over memang agak stronger sikit lah. Stronger cakap tu, saya cakap agak stronger keras. Tak tahulah macam mana kan. Dia Menteri Kewangan, semua benda lah berkaitan pasal duit dia nak collect balik. Itu lah zaman sekarang Jadi ini aku nak ke Kasem di Rawang. Aku nak special kereta sebab abang aku dah buat temu janji. Rawang memang jalan jam. Kau boleh tengok area Sungai Dua, jalan sangat jam. Memang jam. Dulu nak buat jambatan, nak cross daripada Rawang ke Sungai Dua, bajet macam biasa lah. Dia cakap bajet tu dah ada, pertukaran dah ada. Tapi bila dah sampai ke bawah dah sampai ke majlis ni, bawah ni, jadi balik sampai ke ni, macam-macam lah geng. Dah hilang duit tu. Tak tahu apa buat. Katakanlah dulu pertukan, contoh pertukan bajet katakanlah 50 juta ataupun 50 bilion. Okay, bila sampai ke bawah, kerajaan pusat ke, kerajaan negeri ke, subkon, medkon, apa bla-bla, daripada 50 juta bilion, contoh daripada 50 juta bilion sampai ke bawah lah sekali ada 10,000. Aku tak tahu mana pergi duit tu. Macam aku cakap video aku sebelum ni, mungkin ada suapan, kita tak tahu. Aku tak tuduh, tapi kebanyakan memang macam tu. Memang macam tu kebanyakan. Apa yang telah terjadi kat sepadan negara kan, bila Datuk Suhaili take over kan, banyaklah unsur-unsur suapan ni. Aku tak nak cakap, memang dari segi pandangan mata kita memang tak nampak, tapi kalau kat belakang-belakang bukan nampak kan. Jadi tu lah cakap, Rawang memang jam. Okey, jadi itu bukan kita punya isu ni dah kita pergi custom. Aku terpaksa buat vlog pendek sebab aku tak ada laptop. Aku pakai phone record je. Jadi aku tak pandai nak cut apa semua. Ya, kalau nak perlukan cut video tu memang perlukan laptop, tapi aku pakai phone. Jadi harap korang enjoy lah tengok video aku ini. Okey kan, kita stop setakat nanti video aku untuk kali ni. InsyaAllah nanti sampai custom, aku akan buat vlog lain. Vlog lain berkaitan custom pula.
Kita berhenti sampai kat sini saja Area Sungai Dua. Alright. InsyaAllah jumpa lagi.